Macam mana kalau saya cakap, ada satu masa di mana waktu sendiri belum wujud? Menurut teori Big Bang, 13.8 bilion tahun lalu, alam semesta meletup daripada satu titik kecil yang sangat padat dan panas. Dan pada detik itulah, waktu bermula. Ahli fizik seperti Albert Einstein menjelaskan bahawa masa dan ruang tidak berasingan. Ia bersatu sebagai ruang masa. Maksudnya, bila alam tercipta, masa ikut tercipta. Jadi sebelum Big Bang, bukan gelap, bukan kosong, tapi mungkin tiada konsep sebelum langsung. Malah, Stephen Hawking pernah mencadangkan bahawa bertanya apa sebelum Big Bang mungkin sama seperti tanya apa di utara kutub utara. Soalan itu sendiri mungkin tak wujud. Jadi sekarang bayangkan, jam berdetik, matahari terbit, kita membesar, semua itu hanya kerana waktu pernah dilahirkan. Kalau waktu ada permulaan, adakah ia juga ada penghujung?